Apa kau tahu pasal zaman 3 kerajaan? Selalu dengar pasal pahlawan, kan? Tapi ada satu cerita yang lagi dahsyat. Kisah seorang permaisuri yang berani lawan kuasa paling gelap. Ini bukan cerita biasa. Ini kisah permaisuri Fu, isteri Maharaja Xian. Dia nampak suaminya macam boneka, kena buli dengan caw-caw yang makin kuat. Hati dia sakit. Tak tahan tengok semua tu, dia ambil keputusan gila. Dia tulis surat rahsia, minta bapak dia bunuh caw-caw. Gila kan? Tapi dia nekat. Malangnya, rahsia ni terbongkar. Caw-caw ni bukan boleh buat main-main. Dia terus serang istana. Maharaja Xian cuba lindung, tapi tak guna. Permaisuri Fu kena seret keluar, dicerca, dihina, depan mata semua orang. Tragedi dia ni tunjuk betapa rapuhnya kuasa Maharaja masa tu. Ini peringatan tentang pengkhianatan, keberanian dan harga sebuah kuasa. Jangan lupa like, share dan subscribe.